siapa yang dikurniakan Allah 3 orang anak perempuan, kemudian dia berjaya mendidik dan menjaga mereka dengan baik, jadi seorang yang berguna dan beriman, wajabat lahul jannah, Allah wajibkan kepada dia syurga. Mak ayah yang ada 3 orang anak perempuan, 3 orang anak perempuan di akhir zaman lebih mencabar daripada anak-anak lelaki. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau 2 orang anak perempuan? Bila ada sahabat yang tanya, Nabi pun sebut, ya, sekiranya 2 anak perempuan pun mendapat manfaat yang sama. Maksudnya ibu-ibu jangan rasa rugi, jangan rasa lemah. Ingat, ada satu hadiah yang sangat istimewa yang dijanjikan oleh Allah di satu alam yang tiada lagi sedih, di satu alam yang tiada lagi sakit, di satu alam yang tiada lagi rindu yang menyakitkan. Alam itu adalah syurga. Masya Allah.